Dah lah kecil, compact, cordless pula tu. Aku drill simen ke, kayu ke, besi ke, relax je. Macam drill heavy duty yang ada wire tu. Okay, ni cordless impact drill dengan teknologi brushless motor 18 volt daripada Bosch. Dia lebih padu, lebih senyap dan lebih tahan lama. Dan kalau kau beli dengan satu harga ni, dia akan main satu set box ni tau. Dalam box akan ada satu cordless yang super compact ni, 2 biji lithium bateri dengan 18 volt setiap satu charger dan semua tools ni tau. Termasuklah mata drill ni. Dah macam toolbox dah. Untuk setiap kerja kita nak buat, macam teruk kayu, besi ataupun simen, dia ada 20 speed yang kita boleh adjust ikut kesesuaian. Dan kalau nak tambah lagi dia punya power, boleh adjust lagi dia punya torque dekat atas ni tau. Satu untuk kerja kayu, dan macam untuk benda keras macam besi ataupun simen, tukar kepada 2. Memang baru boleh rasa dia punya power impact tu. Sebelum ni aku ingat drill cordless ni tak power tau. Lagi-lagi kalau nak tebuk simen dengan besi tu, rupanya kecil-kecil cili padi. Dan bagi aku, ada setiap rumah kena ada space satu drill macam ni. Senang nak buat kerja menebuk ke, nak screw ke. Even orang yang bekerja untuk kegunaan heavy duty ni pun boleh pakai. Untuk brand Bosch dengan harga bawah 200 macam ni, memang berbalik. So nak dapatkan link untuk belian, aku dah sediakan.